أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berusaha bersungguh-sungguh agar sentiasa kita memelihara iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara iman kita dengan sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memperkasakan takwa kita dengan sentiasa berusaha mengajarkan suruhannya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mari juga kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT, sentiasa mendidik hati ini, diri ini agar sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, kurniaan, pemberian dan anugerahnya yang tak terhitung jumlahnya, yang tak dapat kita jumlahkan berapa semuanya. Baik. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung tadabbur ilmu dan amaliyat. Tadabbur surah Al-Baqarah. Tadabbur surah Al-Baqarah muka surat 59, perkara yang ke-10. Perkara yang ke-10 bertajuk pengajaran dan pedoman daripada surah Al-Baqarah, perkara yang ke-10. Seringkali dapat dilihat, kalau kita baca teks tu, seringkali dapat dilihat atau didengar sikap dan perlakuan daripada seseorang manusia. Sikap manusia itu, peribadi dia, tindak tanduknya, yang tidak dapat diterima oleh akal kerana tak masuk akal. Apa cakapnya, perbuatannya, sikapnya tak masuk akal. Kenapa menjadi begini? Macam mana boleh dia bertindak seperti ini? Macam mana dia boleh ucapkan perkataan seperti itu? Kadang-kadang kita rasa macam pelik lah. Bahkan tidak boleh dilakukan oleh makhluk seperti binatang. Apa yang dia kata, apa yang dia buat itu tanda-tanda makhluk binatang pun tak buat. Boleh jadi sebab kekejamannya, ketidakkepermanusiaannya dan sebagainya. Jadi janganlah heran. Jangan heran. Kerana hakikatnya ada sebahagian manusia itu hati mereka telah lebih keras. Hati mereka lebih keras dari batu. Hati mereka keras. Bahkan lebih keras daripada batu. Sebagaimana yang diperjelaskan oleh Allah Ta'ala pada ayat yang ke-74 surah Al-Baqarah, di mana Allah SWT berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras seperti batu. Allah mentashbihkan, menyerupakan keadaan hati mereka-mereka yang sentiasa kufur pada Allah, engkar dan degil pada Allah, tidak mau beriman pada Allah. Allah tashbihkan, serupakan, bandingkan mereka, menyamakan mereka dengan hati mereka tu, kerana hati mereka tu seperti batu yang keras. Bahkan lebih keras lagi, bahkan lebih keras daripada batu. Jika kita pernah jumpa, kita pernah ketemui batu yang paling keras,
yang sukar untuk dipecahkan, maka nak bagi tahunya bahawa ada hati manusia yang lebih keras kedudukannya daripada batu itu. Okey, mungkin ada antara kita yang tahu, mereka ada ilmu tentang batu bata ni, tentang batu batan, tentang galian-galian, mana yang lebih keras. Yang paling keras tu apa dia? Okey, dan hati manusia ada yang lebih keras daripada yang paling keras, batu yang paling keras. Nah, okey, hingga Allah beritahu kepada kita, okey, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir ke sungai-sungai daripadanya. Batu itu ada yang keluar air hingga mengalir sungai-sungai padanya. Mana ada batu, sekeras-keras batu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Okey? Dan ada antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Okey? Dan ada di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Nah, nak tunjuk sekeras-keras batu tapi dia tetap takut kepada Allah. Tetap bermanfaat, memberi kebaikan. Tapi orang yang keras hatinya, yang lebih keras daripada batu itu, dia tidak akan dapat memberi manfaat untuk diri ataupun orang lain. Tidak ada yang ada padanya kecuali kejahatan, keburukan, kejelekan, kerugian dan kebinasaan. Dan Allah sekali tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Allah tahu. Kerana itu Allah terangkan kepada kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang berlaku pada kita. Kerana itu Allah terangkan kepada kita supaya kita mengambil ibrah, pengajaran. Kita mula memikirkan, memberi perhatian tentang keadaan hati kita. Bagaimana keadaan hati kita? Kita mungkin mengambil berat tentang keadaan kesihatan fizikal hati kita. Mungkin kita nampak kita kurang, tak nak makan banyak benda yang berkolesterol, takut kena fatty liver kalau hati itu merujuk pada liver. Okay? Walaupun sebenarnya kita cerita pasal qalbun. Kalau kata hati itu qalbun, iaitu jantung juga, kita kena jaga kesihatan jantung. Tak mau kena tersumbat lah, tak mau ada masalah-masalah berkaitan dengan jantung tersebut atau hati tersebut. Okey. Tapi kalau bila kita baca ayat seperti ini dan ayat-ayat yang lain, Allah terangkan tentang keadaan hati manusia, tentang qalbun, okey, sama ada terjemah hati atau jantung, kita akan mempunyai satu sikap atau sifat yang lebih berhati-hati. Kerana jika hati kita ini menjadi keras dengan asbab-asbab yang tertentu, dia adalah tanda kebinasaan dan kecelakaan bagi kita di dunia dan akhirat. Okay? Jadi hati manusia secara fizikal perlu dijaga kesihatannya. Kalau kita cerita hati lah. Begitu juga hati manusia juga perlu dijaga kesehatannya, kesempurnaannya pada sudut rohaninya, daripada unsur nuraninya. Okay? Berbicara tentang hati ini satu bicaraan yang besar. Okay? Persoalan tentang hati ini satu persoalan yang amat penting dalam agama Islam. Maka hati itu menjadi suatu perkara yang paling diutamakan, menjadi keprihatinan yang utama, prioriti yang utama bagi mereka-mereka yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Kerana kebaikan anggota badan yang lain bergantung pada sejauh mana kebaikan hati. Dan kita tahu apa yang disebut oleh Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Kan, bagi dalam setiap tubuh badan manusia ini ada seketul, ada terjemah seketul darah, itu dia merujuk pada liver. Kalau ada terjemah seketul daging, itu merujuk pada jantung hati lah ceritanya. Okay? Jadi kalau baik dia, maka baiklah semua anggota lain. Kalau rosak dia, rosaklah semua anggota yang lain. Okey. Jadi kalau kita fahami perkara ini, Allah nak kebaikan pada kita dan berikan kefahaman pada kita, pasti kita akan lebih memberi perhatian kepada hati kita, hal ehwal hati, bukan pada fizikal kita semata-mata. Okey, tentang hal ehwal nurani, rohaniyah berkaitan dengan hati kita. Baik. Okay? Jadi hati perlu dijaga daripada berbagai penyakit supaya dia tak jadi keras. Kalau jadi keras nanti, lihat orang yang hatinya keras itu, perilakunya, tindakannya, tutur katanya, sikapnya, kecenderungannya pasti kepada perkara-perkara yang kadang-kadang akal manusia yang waras tidak dapat menerimanya. Tak logik orang macam ni boleh buat begini kejahatannya, kejelekannya, kejamnya, zalimnya.
tak ada perasaan ke, tak ada hati perut ke, istilah kita. Kita boleh lihat hari ini dalam realiti kehidupan kita di era ini, di era yang kita bangga-banggakan dengan kemajuan, bermacam bentuk kemajuan. Kita rasa kita berada di kemuncak ilmu, perkembangan ilmu teknologi, ilmu maklumat, ilmu yang berbagai-bagai ilmu. Ya, kita dapat lihat bagaimana perkembangan teknologi itu bergerak laju, cepat, tak terkejar oleh kita sendiri. Ya, dalam semua bentuk, dalam semua urusan hidup kita. Tapi dalam masa yang sama ada kita pura-pura tak tahu atau memang tak ambil tahu, kita lihat betapa jatuhnya, gugurnya, hilangnya, rosaknya nilai-nilai murni kemanusiaan, jiwa manusia di mana-mana saja di pelosok muka bumi ini, pada siapa saja. Bahkan yang lebih parahnya, apabila umat yang mengaku mereka Islam mengucap 2 kalimah syahadah sendiri, hati mereka keras sehingga nampak dan jelas tampak sikap-sikap, perbuatan, tindakan, kecenderungan yang tidak ada keperimanusiaan, kerana kerasnya hati itu yang lebih keras daripada batu. Saya tak rasa hairan kalau benda itu berlaku. Yang herannya bila kita kata tak ada, itu bukan tak ada manusiaan, itu adalah sikap dia, ketegasan dia, keberaniannya, ini keterampilan yang menunjukkan begitu kedepannya dia. Wah, ada macam-macam istilah yang kita gunakan untuk menutup keaiban dan kerosakan yang besar ini. Hati ini perlu dijaga, kesihatannya, fizikalnya dan rohaninya. Okay? Jadi kita bercari sikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, penyakit hati, amradul qalb. Amradul qalb bukan nak cerita tentang fizikal jantung atau hati itu, tapi apa yang katakan hati yang dikatakan satu unsur rohani yang amat penting dalam kehidupan manusia, yang menentukan kecelakaan atau keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Amradul qalb bukan nak cerita masalah fatty liver, batu di hati, okay? Atau nak cerita pasal jantung tersumbat, jantung berlubang. Kita bukan nak cerita pasal tu. Islam menyentuh satu sudut yang begitu penting, yang tidak ada ruang untuk campur tangan, ilmu perubatan. Ilmu perubatan tidak ada ruang untuk campur tangan dalam urusan ini. Tu dia. Secanggih mana pun perkembangan ilmu perubatan kita tidak ada rawatan, tidak ada ubat untuk merawat masalah jiwa kita, hati kita, jantung kita dari sudut nuraninya, rohaniyahnya. Jadi amradul qalb fil Quran tushiru ila amrad la tushiru ila amrad al-adawiyah lil jasad. Nak beritahunya, penyakit hati yang disebut dalam Quran, penyakit hati tidak berkaitan dengan penyakit fizikal. Bal Al-Quran tushiru ila al-amradi ar-ruhiyah wa nafsiyah. Sentuhan-sentuhan, peringatan, amaran, penjelasan Al-Quran mengenai yang berkaitan dengan qalb, penyakit-penyakit hati itu, dia merujuk kepada penyakit ruhiyah, nafsiyah, yang kejiwaan yang menimpa hati manusia, di mana hati itu merupakan satu item yang penting. Nak kata item pula, bukan benda. Hati itu dah tak ada, dan rohaniah ni tak ada, bukan benda. Satu apa nak kata, satu nilai yang penting berkait rapat dengan kesempurnaan iman dan akal manusia. Okey, kesempurnaan iman dan akal. Kan, bila kita sebut hati itu tempatnya iman dan akal, maka kita lihat istilah Quran tentang ulul albab yang kita selalu terjemah dalam terjemahan kita, orang-orang yang berakal. Okey, 16 kali dia ulang kataan ulul albab dalam bentuk ulu atau uli, ulul albab atau ulil albab, yang merujuk kepada hati yang mempunyai nilai atau cahaya iman dan kewarasan berfikir. Kalau nak tahu tentang ulul albab, memang kita perlu berbincang tentang perkara ini.
Saya ada tulis buku tentang siapakah ulul albab. Dan sekarang ni saya sedang buat bedah buku. Paling dekat di Melaka pada 12 hari bulan ni, tapi dah penuh. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang nak kita berbincang, nak buat perbincangan tentang ulul albab yang berkaitan rapat dengan masalah hati ini, tentang manatul iman wal aql. Nak terjemah bahasa Melayu macam mana tu? Menjadi tempat kesuburan iman dan akal manusia, kesempurnaan dan kewarasan akal. Bolehlah kita buat insya-Allah jika diisi dengan Allah Taala. Jika berminat nak tahu sebelum kita kembali kepada Allah, kita nak tahu kenapa Allah ulang 16 kali ulul albab dalam Al-Quran. Kenapa diulang, disebut tentang mereka ini, dikait rapatkan mereka dengan iman, dengan takwa dan sebagainya. Kenapa? Jadi itu dia. Dan secara umumnya, wahai semua yang ada pada malam ini, secara umumnya amrad, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati, amrad al-qalbiyah, tanqasimu ila naw'ain. Dia terbagi pada dua jenis. Terbagi pada dua jenis. Ini pembahagian umum. Dan saya pernah sebut perkara ini. Pertama sekali, amrad asyubhat. Penyakit di jiwa, di hati, di akal yang berada di hati ini, yang berkaitan dengan syubhat. Yang kesannya, atau kita boleh kata bahasanya mungkin simptom kot. Simptomnya ialah keraguan, nifaq contohnya, fisq, fasik, syirk, syubhat yang berkaitan dengan pandangan, pegangan, yang merosakkan keyakinan, kejujuran dan tauhid. Dia menyerang iman manusia, keyakinan mereka hingga jadi syak atau raibun, ragu-ragu. Dia menyerang hati manusia sehingga dia menumbuhkan bunga-bunga nifaq, kesan-kesan nifaq di hati. Dia menjadikan hati manusia bergerumang dengan kefasikan, kecurangan dan kedurhakaan, maksiat, dan bahkan dia menghilangkan tauhid dalam jiwa manusia. Amrad asyubuhat. Hada naul awal, ini jenis yang pertama. An-naw' asani, jenis kedua, amrad asyahawat, yang berkaitan dengan kecenderungan nafsu. Nafsu yang berkaitan dengan kemahuan, bukan keperluan. Kemahuan. Suatu yang melebihi batas keperluan dipanggil kemahuan. Dan itu dia panggil syahwah yang tak bagus, yang yang buruk. Dan itu adalah penyakit. Apabila batas suatu dalam kecenderungan kita kepada satu keperluan melebihi batas keperluan, itu dipanggil batas kemahuan ataupun syahwah. Dalam makan, minum, berpakaian, dalam kehidupan. Bila kita melebihi batas keperluan dalam bercakap, dalam makan, minum, keperluan tidur, berehat, melampaui batas keperluan, maka semua itu adalah syahwah. Dan itu adalah amrad, adalah penyakit, maradun. Dia ada penyakit. Sehingga ada tanda-tanda yang kita nampak daripada masalah syahwat ini yang akan berada dalam jiwa, seperti al-kibr. Orang yang kena penyakit syahwat dalam hati ini, lama-lama dia akan jadi sombong, menolak kebenaran, sentiasa menghina, meremeh orang lain. Ataupun dia ada hasad, akan tumbuh penyakit hasad, al-ghil, benci, permusuhan, al-adawa wal baghdha. Dan dia punya kesan besarnya jadi hubbud dunya hubban jamma. Jadi menjadikan jiwa manusia itu cinta kepada dunia dengan kecintaan amat dahsyat sangat, sehingga dia menjadi abna'ud dunya. Dia jadi anak-anak banun ad-dunya, anak-anak dunia, bukan anak akhirat. Ini contoh dua bentuk penyakit secara umum pembahagiannya. Apa tadi? Asyubhat wasyahwah. Asyahawat jamaah lah kalau jamaah gitu. Jelas. Jadi kita muhasabah, kena cek. Memang pergi hospital, jumpa doktor pakar, doktor peribadi kita. Kalau kita pergi cek kat dia, dok tolong cek jantung saya, hati saya ada tak penyakit syubhat atau penyakit syahwat. Dia tak boleh nak bagi tahu indikatornya macam mana keadaan penyakit kita. Kalau kita pergi cek darah, kandungan darah kita, dia boleh cek semua, darah tinggi, gula dalam darah, kolesterol dan darah yang baik, yang jahat,
kerana macam galian anda semua dia boleh bagi tahu, tapi dia tak boleh bagi tahu. Jadi macam mana kita nak merawat atau memastikan rohaniyah dalam diri kita, hati kita, jantung kita itu terpelihara daripada dua bentuk secara umum penyakit ini. Bagaimana caranya? Nak jumpa ustaz. Ustaz bukan doktor, tapi ustaz menyampaikan kepada kita. Maksud saya ustaz ni yang beriman lah, yang bertakwa, bukan yang titlenya ustaz, tok guru sebagainya. Orang yang benar-benar berilmu dan faham tentang agama ini berdasarkan wahyu. Jadi kita boleh, bukan bagi, kita tak bagi ubat, tapi kita boleh bagi rawatan, formula, kaedah untuk mencegah penyakit daripada penyakit-penyakit seperti ini daripada menimpa rohaniyah kita berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Okay? Dia tak ada kata okey, siapa makan buah tamar tiap-tiap hari maka hatinya akan bersih, akhlaknya akan mulia. Itu jangan percaya, itu tak ada. Siapa minum minyak zaitun maka dia akan jadi orang beriman. Contohnya lah, kalau ada dakwaan seperti itu atas nama perawatan Islam, maka itu adalah batil. Okay? Kesimpulannya, rawatan yang sebaik untuk perkara berkaitan dengan qalb, tentang sadrun kita ini adalah Al-Quran itu sendiri. Kerana dia ada syifa lima fis sudur. Kalau Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu semuanya adalah syifa. Beriman dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya adalah syifa. Itulah dia prevention, yang mencegah kita daripada apa jua penyakit yang membinasakan rohaniyah kita, jiwa, hati dan jantung kita itu. Al-Quran ubatnya. Tapi untuk siap ubat itu pasti ada cara. Pasti ada caranya untuk dia berfungsi kepada kita. Okay? Al-Quran ini jika kita jadikan syifa sebagaimana yang sepatutnya, dia pasti akan memberi kesembuhan dengan izin Allah. Kerana itu cara Allah memberi kesembuhan pada jiwa manusia, pada hati dan jantung manusia, melalui wahyu. Okay? Kerana dia adalah unsur rohaniyah. Okay? Unsur rohaniyah, roh yang datang daripada langit, daripada Allah. Maka makanannya, ubatnya, suplemen untuk menjaga kesempurnaan dan kesihatannya juga perlu daripada langit, daripada Allah Ta'ala, iaitu wahyu. Okay? Jelas? Okay, saya nak bincangkan dalam kesempatan yang ada, moga kita dapat bincang beberapa bentuk penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia, dalam hati, jiwa atau jantung hati dia, okay, yang perlu kita jauhi. Jika tidak, dia akan membawa kita kepada satu natijah yang amat merugikan, sedar atau tak sedar, itu kecelakaan di dunia dan di akhirat. Saya ambil yang pertama, walaupun ini bukan semestinya pertama, urutannya tak semestinya begitu, tapi berdasarkan kita nak cari cepat jumpa dalam Quran, okay? Kita jumpa contohnya kata ar-raib, penyakit ar-raib. Raib ini muqaddimatul syak. Kalau kita kata dalam surah Al-Baqarah awal-awal kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah sebuah kitab yang tiada sebarang keraguan. Asalnya makna raib ini bukan keraguan. Kalau keraguan tu kita kata syak, tapi raib itu muqaddimah. Tidak ada pendahuluan bagi ragu-ragu. Dia tak ada pendahuluan. Dia langsung pendahuluan pun tidak, apa lagi jatuh beragu-ragu, tidak. Al-Quran ini tidak ada sikit pun yang mendekatkan kita pada keraguan atau raib. Raib itu muqaddimatul syak atau ilal syak. Satu yang menjadi pendahuluan hingga menjadi syak, menjadi ragu-ragu. Dan Al-Quran tak ada benda-benda seperti itu. Dan tapi dalam hati manusia ada. Dalam hati manusia ada raib. Dia mula situ. Dia mula dengan penyakit ini. Bila mula ada tak confident, tak confirm, kejap macam tu, kejap begini. Mula kita bercakap, kita buat sesuatu yang kita pun masih tak yakin, tapi buat je lah. Betul ke tak betul tak pasti. Dan akhirnya akan jatuh pada syakun, pada syubah asyak. Okay? Banyak ayat. Antaranya yang saya nak kongsikan dalam surah Taubah. Surah Taubah surah yang ke-9 ayat 45.
innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sebenarnya orang yang minta izin padamu tak nak ikuti peperangan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka tak beriman pada Allah, tak beriman pada perintah Allah. Bila Allah perintahkan mereka berperang, bersedia mengorbankan nyawa dan harta mereka di jalan Allah, mereka tak mau, mereka bagi alasan. Dan mereka tak beriman pada hari akhirat, tak beriman tentang ganjaran, kelebihan yang Allah janjikan bagi mereka yang taat dengan perintah Allah. Dan hati mereka itu ragu-ragu. Hati mereka itu sudah ditimpa penyakit ragu-ragu, syak. Tabat, wartabat, raibun tadi. Sudah ada dipanggil apa? Bintik-bintik permulaan, benih-benih keraguan. Kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan mereka. Taraddudun, masuk dari taraddudun ini mereka tak berada di satu keadaan yang sama. Yang mereka tak komit dalam satu keadaan. Mereka ni kejap gitu, kejap gini, kejap gitu, kejap gini. Kerana mereka dah duduk di satu keadaan level pertama kepada syak, syubhah yang besar. Kerana iman itu suatu yang tidak mulia, ada di dalamnya raibun wala syakkun. Iman itu adalah satu unsur, satu nilai yang tidak boleh ada, tak boleh diganggu, apalagi dirosakkan oleh raib wala syak, wala raibun wala syakkun. Tapi kalau kita kejap semayang, kejap tak semayang, kejap rasa seronok belajar, sekali dua dengar, lepas tu tak dengar dah belajar, kan? Itu dah mula dah benih-benih, bintik-bintik keraguan, muqaddimahnya. Dan bila kita melayan, maka hidup kita tidak ada pegangan, tidak ada suatu foundation, fondasi yang kuat, maka kita akan jadi parah. Penyakit ini menjadi syakun. Dari syakun itu nanti akan lahir berbagai penyakit-penyakit lain yang kita akan bincang. Dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-50, surah yang ke-24, afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluh, bal ulaika humuz zalimun. Apakah ketidakdatangan mereka itu, tidak ketibatan mereka bersama orang beriman, kerana dalam hati mereka sudah ada penyakit, ada maradun. Ini umum, penyakit umum, samanya nifaq atau kufur atau syirik atau sebagainya. Atau kerana mereka berada dalam keadaan raibun, dalam muqaddimah, permulaan ragu-ragu, atau kerana ada rasa takut dalam diri mereka kalau Allah dan Rasul berlaku zalim pada mereka. Perintah Allah itu tidak patut, tidak adil bagi mereka. Kadang-kadang ini ada ni, memang ada. Bila dah ada raibun, nanti apa peraturan agama ni kata macam tak adil. Kita tak kata Islam tak betul, kita tak kata Islam tu sesat, tapi kata tak adil lah peraturan tu di zaman sekarang. Perempuan, contohnya perempuan tak adil keluar bekerja bersama lelaki, tak adil lah tu. Itu antara bunga-bunganya. Tunas raibun. Tak adil lah isteri kena taat pada suami, tak adil. Isteri pun ada hak dia. Mana Islam kata isteri tak ada hak? Tapi bila dah ada raibun, dia merasakan bahawa kalau ikut peraturan Islam, soalannya wanita atau isteri itu tak ada hak. Sedangkan Islam meletakkan hak bagi semua, laki perempuan, suami atau isteri, ibu bapa atau anak, semua ada hak masing-masing. Tapi bila sudah ada Allah kata irtabu, sudah ada bibit-bibit raibun yang buahnya nanti ialah syak, keraguan, maka mereka rasa takut pada agama mereka sendiri, takut pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ikut Quran Sunnah, kita tak akan bersatu, berpecah. Ikut Quran Sunnah susah kita nak bersatu padu, kerana dia bertentangan dengan budaya kita. Itu kata-kata yang keluar daripada mereka yang fi qulubihim maradun, hati mereka ada penyakit.
bermula dengan bibit-bibit raibun. Bal ulaika humuz zalimun, bahkan sebenarnya mereka lah orang yang zalim. Kerana apa yang Allah sampaikan melalui wahyu Al-Quran Sunnah itu adalah yakin. Al-haqqul yakin, hak yang benar. Okay, dia ainul yakin, ilmul yakin. Tapi kita campak ke tepi, kita bawa bibit-bibit raibun yang akhirnya menjadikan kita merasakan ini syak, merasakan dan mendakwa bahawa Allah dan Rasulnya menzalimi kita. Tak adil kan? Perempuan dapat bahagian harta pusaka sikit, kesian kan? Contoh ni contoh. Kesian lah perempuan kena tutup aurat, panas. Lelaki tak payah pula. Banyaklah raibun ini. Dah ini kita nampak bagaimana orang Islam ini menolak agama Islam sebahagian besarnya, hanya mahu ada namanya sebagai seorang Islam. Okay? Dia mahu Islam itu hanya perayaan untuk dia saja. Agama itu sambutan, peringatan, ulang tahun. Ni punca dia. Baik. Ada lagi tak? Jadi raibun itu jadi syak. Penyakit syak. Ini besar. Ini habis dah. Bila ada raibun, dah mula ada bibit-bibit, ada bunga-bunga raibun, tumbuh buah syak, maka hilanglah iman itu, sudah tidak besar. Qalat rusuluhum, dalam surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 10, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Betul ke Allah yang menguruskan semua ni? Betul ke? Bukankah ini masalah, kalau ilmu yang saya belajar, ini masalah perubahan cuaca, perubahan ini bukan hukuman daripada Allah, ini bukan bencana daripada Allah, ini memang fenomena alam sekitar. Sehingga akhirnya menafikan rububiyah Allah di kalangan orang yang mengaku Islam sendiri. Sehingga mereka tidak melihat apa yang berlaku sebagai tanda-tanda kemurkaan Allah, kerana mereka melanggar perintah Allah. Akhirnya mereka menisbahkan daripada rasa keraguan mereka itu bahawa semua itu tak ada kaitan dengan Tuhan. Apabila kita kaitkan perkara-perkara ini dengan peringatan-peringatan Allah dan amarannya, mereka anggap kita golongan yang rigid, golongan yang ketinggalan, yang penakut, yang mundur ke belakang, yang tak rasional, tak rasional. Di kalangan umat Islam, jangan cerita orang bukan Islam, kan? Jangan kita macam tu. Tapi berhati-hati, kita kan tak perasan. Jangan banyak cakap lah ustaz, semuanya benda berkaitan dengan Tuhan, dengan agama. Kita ni, benda ni kan bencana alam, ini perubahan ni, cuaca, apalah, kan? Kadang-kadang kita tak sedar, mungkin tak kata, tapi oleh perlakuan kita yang tidak takut akan kemurkaan Allah, apabila berlaku al-fasadu fil ard, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, apabila berlaku perkara yang telah mengancam banyak keselamatan dan jiwa dan harta benda, kita tak nampak benda itu ada kaitan dengan agama dan dengan rububiyah Allah Ta'ala. Dan kita rasa kita boleh mengatasinya. Kita ada risk management, kita boleh mengatasi semua ni. Kita akan ada ilmu, ada kecanggihan teknologi, ya, kita akan dapat jaga, dapat pelihara tamadun kita ini yang begitu maju ini daripada apa bala bencana, ancaman dan sebagainya. Allah, kita belajar buat kajian bagaimana nak mengelakkan diri kita, bangunan dan harta benda rosak ketika tsunami, ketika gempa bumi. Kita tak belajar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita buatlah teknologi bagaimana bangunan boleh, apa dia panggil, kalis gempa dan sebagainya. Tapi kita tak pernah fikir bagaimana cara untuk menjauhi larangan Allah. Tak pernah takut buat maksiat kepada Allah. Okay? Subhanallah, hebatnya kita. Okay? Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Kita ambil setakat tu sebab kita ambil kalimah syak. Okay? Dan banyak lagi, contohnya dalam surah Dukhan, Allah cerita tentang mereka yang memang dah jauh daripada rahmat Allah, kufur, degil, inat, anid, semuanya tu. Bal hum fi syakki yal'abun. Apabila mereka dah dikuasai oleh penyakit ni, Allah gambarkan mereka ni bermain-main dengan keraguan mereka.
tak serius. Mereka rasa berolok-olok kebenaran dengan keraguan mereka. Mereka memperolok-olokkan kebenaran, menolak peringatan dan amaran Allah, menolak wahyu, dan mereka bermain-main, yahudun, yal'abun, dengan keraguan mereka. Allahu Akbar. Kemudian ada satu lagi yang berkaitan dengan penyakit yang punca kepada rosaknya adalah asam, ismun, zunub, dosa. Hati itu yang cenderung kepada perkara-perkara yang dosa di sisi syarak. Kerana dia ragu-ragu, dia tak rasa takut pada apa-apa peringatan dan amaran Allah. Dia tak rasa mengikut agama itu satu yang baik dan penting. Dia ragu-ragu, imannya dah tahap yang begitu naif sekali, seperti kulit lapisan buah tamar itu yang putih di atas biji dia tu, itu yang tinggal. Maka dosa itu tak ada apa-apa baginya. Dosa kecil tu small matter bagi dia. Dosa besar, tak apa, nanti aku bertaubat. Tak ada apa-apa pun, aku tak sembahyang pun, aku lagi pandai, aku lagi kaya. Kan? Aku tak baca Quran pun, aku baca buku-buku yang banyak yang membantu aku jadi manusia yang bijak, otak yang hebat. Kan? Aku tak ikut agama pun, aku makin sihat, makin kaya. Okay? Akhirnya mereka tidak ada rasa malu atau takut untuk buat dosa. Mereka tak akan bersembunyi dengan dosa, bahkan mereka beriklan, alaniyah, mereka secara terbuka buat dosa. Dan jika ditegur, mereka tak rasa teguran itu perlu, dan bahkan mereka bermegah-megah. Wa idza qila muttaqillah akhadhathum 'izzatu bil ism. Apabila diperingatkan supaya mereka takut pada Allah, mereka semakin bermegah-megah dengan dosa-dosa mereka. Dia kata inilah kemajuan, inilah maknanya kita berani menghadapi cabaran kehidupan. Kita lah orang yang ke depan. Orang yang takut pada dosa, takut pada syurga neraka, pada Allah ni, dia akan ketinggalan, takkan maju. Bangsa tak akan jadi bangsa yang mundur. Sebab tu kita kena berani. Allahu Akbar. Okay? Contohnya dalam surah Baqarah ayat 283, Allah kata wala taktumus syahadah, dan jangan kamu sembunyikan apa panggil persaksian kamu dalam urusan-urusan kita. Kita dah baca ayat ni. Wa ma yaktumha, siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu asimun qalbuh, maksudnya dia itu adalah orang yang hatinya mengandungi penyakit dosa. Orang yang tak takut dosa lah, mereka khianat pada perjanjian, khianat pada satu kontrak. Lihat hari ni Allahu Akbar, macam-macam isu, macam peringkat, dari peringkat atas sampai ke bawah. Tidak amanah, khianat kepada akur janji, kepada satu dokumen yang telah diperjanjian, perjanjian palsu dan macam-macam berlaku. Itu. Kemudian ada satu lagi penyakit, an-nifaq, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka itu ada satu penyakit. Di kitab tafsir kita baca ayat ni, ayat ke-10 surah Baqarah, dia menunjukkan pada nifaq, munafik. Nifaq ini kekufuran yang disembunyikan di dalam hati, dan menzahirkan ketaatan di luar secara fizikal. Hati dan tindak tanduk luaran mereka tidak sama. Hati kufur, mereka menyembunyikan kekufuran, tapi menzahirkan keimanan dan ketaatan. Itu orang munafik. Bila bertemu orang beriman, qalu amanna. Bila bertemu orang yang tak beriman, mereka kata kami bersama mereka, kamu bukan dia bersama mereka. Mereka ini muzabzabin, kerana dia boleh syak, jadi ragu-ragu. Muzabzabin, mereka tidak menentu, mereka boleh berupa wajah, mereka ada 2-3 wajah, talam 2 muka. Mereka tak tetap, mereka boleh bahan mana pun, kerana mereka tidak ada satu yang benar dan jujur. Hati mereka kufur. Dan nifak ini satu penyakit yang besar. Nifak ini satu perkara yang ditakuti orang-orang beriman. Jika orang yang takut pada nifak itu, dia takut jadi munafik, maka itu ada iman dalam hatinya. Orang yang rasa aman daripada nifak, mereka itulah munafik. Dan Rasulullah telah bagi tahu kita antara ciri-ciri munafik, apabila bercakap dia berbohong, dia berdusta. Tak?
Apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila dia beri amanah, dia khianat. Apabila dia berselisih, bersalah faham, dia besar-besarkan. Itu antara ciri-ciri. Bahkan antara ciri-ciri orang munafik ini, dia begitu berat untuk mengerjakan perintah Allah. Begitu berat nak solat. Wa idza qamu ila solati qamu kusala. Yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Bila bangkit untuk solat, mereka menzahirkan mereka solat, tapi dalam keadaan malas. Dan mereka solat semata-mata menunjuk pada manusia. Dalam solat mereka tak ingat Allah. Mereka khayal dengan dunia mereka. Allahu Akbar. Dan mereka ni munafik ni, orang ada penyakit munafik ni, kalau mati dalam keadaan ini, mereka fil darkil asfali minan nar. Mereka ni Allah campakkan ke bahagian paling bawah daripada api neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah bersihkan hati kita dari penyakit ini. Itu satu contoh. Itu contoh nifak. Banyak ayat tentang munafik. Ayat-ayat tentang munafik di awal-awal surah Baqarah lagi. Baik. Kemudian Allah sebut dalam surah Taubah ayat 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawna bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Maka Allah menghukum mereka dengan menumbuhkan kemunafikan pada hati mereka. Kenapa Allah hukum mereka? Sampai pada waktu yang mereka menemui Allah, sampai mati dalam keadaan itu. Kerana mereka memungkiri, mengingkari apa yang telah mereka ikrarkan. Mereka ucap kalimah syahadah tapi mereka ingkari. Dan juga kerana mereka selalu berdusta. Itu simah, itu ciri utama. Itu dipanggil syiar orang munafik, berdusta. Suatu al-mu'min la yakzib. Orang beriman dia tak berdusta. Laisa mu'min kazzab. Orang mukmin bukan orang yang berdusta. Kalau kita bangga dapat berdusta, dapat menipu, itu memang berat dah tu. Dekat dah dengan penyakit ni. Baik. Kemudian ada penyakit lahiyatul qalb atau ghafil. Lahiyah, hati yang dia nak enjoy, nak santai, nak seronok-seronok. Happy go lucky, just do it, don't worry, be happy. Itu syiar-syiar dia. Dia okey je, walaupun benda tu dengan syarat, dia tak nampak serius lah. Dia tak buat dosa serius, dia tak buat, tapi dia semua dalam keadaan santai, okey je. Ramai di kalangan Islam seperti ini. Banyaklah ayat Quran, antaranya surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 3. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu al hadha illa basharun mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Kita ambil bagian awal, Allah tu lagi hati mereka tu dalam keadaan lahiyah. Lahiyah di sini adik-beradik mana ghaflah, tapi dia lebih kepada hiburan. Kalau ghaflah itu boleh jadi dia tak ada ilmu, dia tak mau ambil berat. Nanti kita sebut salah satu penyakitnya. Samalah ghaflah, tapi lahiyah itu agaknya mukadimah pada ghaflah. Orang yang memang tak serius, lama-lama dia jadi lalai. Dia tak dia akan jadi take for granted apa gitu. Ada perkataan tu. Alah, benda kecil cuma matter je. Tak apalah. Kita ni jangan takut sangatlah, enjoy je. Jangan jijik sangat. Seronok-seronok je, tak apalah. Allah. Dalam surah Al-A'raf Allah sebut, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan sebagai isi bagi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa? Kerana mereka punya hati tapi mereka tidak gunakannya untuk memahami. Hati tak digunakan untuk memahami, bukan otak, hati. Sebab al-aqlu fil qalb. Akal berfungsi berfikir, memahami itu di hati. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternakan, bahkan mereka bersat. Kenapa?
Kerana mereka tu orang lalai, yang hati mereka sudah ada apa dia panggil, virus atau bakteria atau penyakit ghaflah. Nah, itu antara ayatnya. Yang seterusnya, penyakit hati qaswatul qalb. Yang tadi kita baca ni. Dan kita baca ayat 74, ada cerita tentang hati yang keras. Nauzubillah min dzalik. Okey. Kita ambil ayat lain selain pada ayat yang 74 tadi. Dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 53, Allah sebut, "Ya ja'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wa qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id." Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan, ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan ada penyakit, dan antara penyakitnya ialah qasiyatul qulub, hati mereka keras. Dan sebenarnya orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat sangat jauh, kesesatan, permusuhan yang sangat jauh. Nah, dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Okey, maka apakah orang-orang yang Allah bukakan, lapangkan hatinya untuk menerima Islam, untuk mentauhidkan Allah dan taat dan patuh padanya. Mana di sini ialah at-tauhid billah, tauhid billah wal inqiyad li awamirihi. Mereka mengesahkan Allah dan mereka tunduk taat pada perintah-perintah Allah. Lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, itu petunjuk, taufik, hidayah daripada Allah Ta'ala. Okay? Sama dengan orang yang membatu hatinya. Adakah sama? Adakah sama orang mukmin yang mentauhidkan Allah, yang taat patuh kepada Allah? Adakah mereka sama dengan orang yang keras membatu hati mereka? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengganti Allah. Mereka telah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Yang disebut dalam Quran, kita baca ayat-ayat ni, khatam Quran, Masya Allah, tapi pernah tak kita fahami Allah ada ayat ni? Adakah aku ni orang yang keras hati? Adakah aku ni orang yang mengesahkan Allah dan tak pada dia? Atau aku tak ambil berat tentang tauhid ni? Bahkan banyak buat benda khurafat, benda syirik, bila tegur pun tak menerima. Sebagaimana tu? Baik. Kemudian kita ambil satu lagi, iaitu ar-ran. Satu penyakit ni dengan ran, wahwal ghita alladhi yatarakam 'ala al-qalb bisababi kasratil dhunub. Lapisan yang berlapis-lapis menutup hati manusia, rohaninya itu, dengan sebab banyaknya dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan semuanya telah, hati mereka telah ran, dilaputi oleh ran, titik-titik hitam disebabkan oleh dosa. Setiap kali kita buat dosa, satu titik hitam akan jatuh ke hati kita. Lama-lama dia tutup, hati jadi kerah. Okey, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ataupun juga dengan istilah ghilaf, ghulfun. Okey, dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 88, wa qalu qulubuna ghulf bal la'nahumullah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan mereka kata hati kami tertutup dah, ada penutup, ada terlapis, ada lapisan yang menutup. Mereka kata tak mau terima petunjuk Allah. Mereka berbangga hati mereka ada lapisan yang menutup dari cahaya petunjuk Allah. Tapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkaran mereka tu. Allah laknat mereka sebab tu hati mereka jadi begitu. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Kemudian ada hati yang buta. Al-a'ma. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini lalu mereka punya hati yang dengan itu mereka dapat berfikir, apa tu? Yaqilun, berakal dengannya, berfikir dan memahami. Sebab tu kita penting nak faham tentang ulul albab ni. Kalau kita cerita tentang ulul albab, baru kita tahu siapakah orang yang berakal. Moga-moga ada Allah mudahkan untuk kita buat satu perkongsian ilmu, mungkin satu hari. Kalau ada pihak nak menganjurkan, jadi tuan rumah saya boleh cuba berkongsi untuk kita mungkin dapat manfaat. Harap tak? Kita haraplah, bukan mungkin, nak beri manfaat, dapat manfaat.
Okay? Allah kata ada hati yang mereka tak guna untuk berakal, tak berfikir, tak memahami. Mereka ada telinga tapi dengan itu mereka tidak dapat mendengar, tapi tak mendengar kebenaran, tak nak mendengar, tak boleh nak dengar perkara yang benar. Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, bukan mata mereka buta, tak nampak perkara ini semua, tapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dada mereka. Hati yang berfikir itu tak ada dalam dada mereka, dah buta. Fungsi hati itu jadi seperti orang buta, kehilangan salah satu deria yang penting. Okay? Kalau mata tak nampak masih boleh lagi, ada anggota yang lain. Tapi kalau hati dah buta, itu musibah yang besar. Kemudian al-khatam wa taba'. Khatam Allah tu kan, atau taba' Allah. Okay? Apabila manusia sudah menjadi kebiasaan dia ialah dosa, maksiat, maka Allah akan kunci hati mereka. Ini berat. Okay? Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Surah Al-Baqarah kita selalu baca, Allah tutup hati mereka. Okay? Pendengaran mereka, pandangan mereka dengan ghishawah, lapisan penutup, kunci. Okay? Kemudian kita tengok ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 18. Mereka itulah ada orang yang telah Allah kunci mati akan hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka daripada kebenaran, daripada yang hak. Okay? Dan mereka itu orang-orang yang lalai. 6. Kemudian az-zaigh, satu penyakit. Zaigh, inhiraful qalb an tariqil haqq wal huda. Hati itu dia melencong daripada jalan petunjuk dan kebenaran dan lebih apa dia panggil, kemaruk kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan petunjuk dan kebenaran. Ni satu, dia suka buat benda yang lain daripada lain. Dia cenderung kepada sesuatu yang nak berbeza daripada yang benar, yang biasa. Kita ada penyakit tu kita ni. Kalau dia pakai pakaian, dia tak nak pakai yang biasa-biasa. Dia nak pakaian yang lain. Bila orang dia pakai tu, semua orang akan tengok dia, wow, sebab dia lain daripada lain. Kalau dia bercakap pun cara dia nak lain daripada orang lain. Okay? Kalau dia ada apa-apa pun, dia akan jadikan benda tu satu yang berbeza. Kalau dia beli kereta, dia tak puas hati kereta tu seperti itu, dia akan ubah. Tayar kena pergi besar lagi ke, letak lampu kat bawah ke sana kemari. Dia tak boleh terima satu yang ikut fitrah, yang seperti itu. Dia suka ubah. Orang kata itu apa dia panggil? Inovasi. Dalam urusan agama, dunia pun benda tu bermasalah. Apatah lagi kalau kamu terlalu berinovasi dalam agama. Tak boleh terima apa yang Allah sebut. Agama dia ubah suai mengikut nafsu dan syubhah. Ayat-ayat yang tidak boleh digunakan akal, ilmu kalam sebagainya digunakan untuk membicara, akhirnya sesat. Zaighun. Okay? Dalam surah Ali Imran Allah sebut tentang mereka ini. Okay, fa ammal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Ada orang-orang yang hati mereka ada kecenderungan kepada sesuatu yang sesat, bukan daripada kebenaran. Dia cenderung daripada kebenaran pergi sesuatu yang lain daripada kebenaran. Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Dia orang yang selalu mentakwil ayat-ayat Allah, okay? Dengan alasan takut mentashbihkan Allah dengan makhluk. Jika Allah yang mengisbatkan semuanya itu pada Allah, pada dirinya, sifat-sifat tersebut, perbuatan tersebut, mentakwilnya pada makna lain berdasarkan falsafah, akal, ilmu, mantik mereka semata-mata. Mereka ni ada satu penyakit yang bahaya, iaitu zaighun. Kalau orang beriman berbeza dengan orang zaighun ni. Orang beriman apa kata mereka? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nampak disebut ulul albab kat sini. Orang-orang yang rasikh ilmu mereka, yang ilmunya mereka adalah ilmu yang benar, murni, tidak bercampur dengan ilmu-ilmu yang merosakkan, ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu timur dan barat. Yaqulun amanna, kami beriman bihi, dengan ayat-ayat ini, muhkamat ataupun mutasyabihat. Kullun min indi rabbina, semuanya daripada Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang yang ulul albab, yang ada lub, yang ada akal di hati mereka.
Tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai pada 16 ayat tentang ulul albab. Nah, kita pergi pada penyakit yang seterusnya. Untuk penyakit zagun ni, kita Allah ajar doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Untuk kita minta Allah jauhkan daripada apa nama dia, penyakit zagun ini, bacalah ayat surah Al-Imran surah ketiga ayat 8. Doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cendungkan hati kami keluar daripada kebenaran, menjadi sesat setelah kau telah beri petunjuk pada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah yang maha pengurnia, pemberi. Kan? Jadi kita boleh doa juga, doa daripada ayat Quran. Walakin habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum kufra wal fusuqa wal isyan. Okey? Ulaika humur rasyidun. Kita berdoa kepada Allah berdasarkan ayat ini, kita Allahumma habib ilainal iman, ya Allah jadikanlah iman itu satu yang kecintaan kepada kami. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman itu dalam hati kami. Wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci pada kekufuran, keingkaran, kefasikan, kecurangan, wal isyan, dan kedurhakaan. Wa ja'alna minal rasyidin, jadikan kita orang yang sentiasa berada atas jalan yang benar. Berdoa pada bahasa Melayu pun tak apa. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa lisanana minal kazib wa ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Itu antara doa. Ya Allah, sucikan hati kami daripada nifaq, daripada riya, mata kami daripada khianat, kerana Engkau yang mengetahui mata-mata yang pengkhianat, dan juga apa yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Doa, banyak doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Berdoa supaya Allah berikan kita kesihatan pada rohaniah kita, nuraniyah kita itu. Kita kalau doa minta untuk dunia memang boleh kita semangat beribadah untuk mendapat dunia. Ramai tapi pergi Mekah, pergi haji, berumah cari multazam, doa supaya dapat rezeki, dapat gitu, sihat. Betul lah, betul. Tapi pernah tak kita doa agar rohani kita sihat? Jiwa kita, hati kita, jantung kita, ada basirah, ada nur, ada hidayah, ada petunjuk daripada Allah. Pernah tak kita serius perkara itu? Disebut dalam hadis, saya ambil sikit hadis tentang penyakit hati ni, yang berkaitan dengan hati yang mati. Hati yang mati, ini satu bentuk penyakitnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis hasan. Man qama lailatal aidaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa yang membangunkan, menghidupkan malam 2 hari raya, Aidilfitri dan Aidiladha, ikhlas kerana mengharapkan redha Allah, ganjaran pahala daripada Allah, tidak akan mati hatinya. Pada hari di mana hari itu akan mati hati-hati manusia. Hadis ini hadis hasan, Nah, riwayat Imam Ahmad. Dalam satu riwayat lain disebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirud dhahik fa inna kasratud dhahik tumitul qalb. Jangan banyak ketawa, buat lawa, buat ketawa nak happy, gembira gitu gini, terbahak-bahak ketawa, buat lawak jenaka sana sini, jadi pelawak dan sebagainya. Kerana banyaknya ketawa itu menyebabkan mati hati ini. Hati ini hilang fungsinya, hilang nurani dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Dan jadi apakah caranya merawat penyakit ini? Saya sebut awal tadi, Al-Quran. Kerana Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Macam mana? Beriman. Mula dengan beriman, membaca, mempelajari, mengamalkan, mengamalkannya dan mengajarkannya. Kita kena ambil peranan ini. Kewajipan kita pada Al-Quran mesti dilaksanakan. Barulah Al-Quran itu menjadi syifa' lima fis sudur. Syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kedua, sentiasa berzikir, mengingati Allah dalam bentuk perbuatan dan juga perkataan. Perbuatan kata kita semua mengingati Allah Ta'ala.
Sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Begitu juga istighfar, banyak ke istighfar. Istighfar membersihkan dosa, membersihkan hati. Dia menyucikan kotoran-kotoran najis berkaitan dengan nurani kita, roh kita, jiwa kita, hati kita. Okey. Kemudian seperti mana saya pesan awal tadi, sentiasa berusaha memelihara iman dan takwa kepada Allah. Itu. Kita kena sentiasa bersama orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Sentiasa berada dalam majlis yang mengingatkan kita iman dan takwa. Okey, sentiasa kita berpesan-pesan kepada takwa dan iman. Itulah sebahagian daripada apa yang saya huraikan mengenai perkara yang ke berapa tadi? Surat 59, kurang ke 10 tentang hati. Okey, dan jangan heran jika ada manusia yang perilakunya, tindak tanduknya di luar batasan kemanusiaan. Jangan heran, dan benda itu tidak ada heran bagi manusia apabila hatinya telah keras atau hatinya ditimpa berbagai penyakit yang disebut. Sebahagiannya saya sebut tadi, sebahagian mungkin ada banyak lagi, ada macam-macam lagi sebenarnya. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara agama kita, dari semua bentuk penyakit-penyakit yang menjadikan kita dapat kecelakaan dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Jadi setakat itu saja untuk malam ini. Apa yang baik, yang benar itu pasti ini Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa jua yang salah, yang silap, yang tidak jelas, itu atas kelemahan dan kekurangan saya, maka saya memaaf atas perkara tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.